Jadi ramai saudara mara ataupun ahli keluarga pesakit share di media sosial ataupun kepada saya secara personal. Mereka cakap bila mereka berada di sesebuah hospital, di sesebuah institusi public hospital, jadi bila dia bagi tahu kepada doktornya, doktor boleh tak rujukkan kepada Dr. Man Mohan pakar orto di Kuala Lumpur Ceras. Contoh, doktor di situ berkata saya tak boleh rujuk, kamu yang kena call sendiri, ataupun doktor sana yang kena call saya takkan rujuk. So they get stuck into this dilemma. Apa komen Dr. Man tentang this particular scenario? Memang banyak I dengar pasal isu-isu ini. Sebenarnya bila family member request untuk transfer care pada hospital lain, tak salah untuk doktor sebagai doktor house officer pun kalau call saya untuk bagi sedikit information sebelum saya terima kes itu, I rasa tak salah. It just takes about 30 saat to call me. Bukan kita nak marah ke nak cakap apa-apa, kita cuma perlu sedikit minimum information supaya kita boleh buat persediaan sebelum pesakit sampai. Contohnya kalau pesakit itu patah tulang peha. Kalau saya dapat information itu sebelum transfer, at least I boleh sediakan dewan bedah, boleh readykan staff, boleh readykan implant. So semua benda ini I boleh sediakan dulu supaya kita tak membazir masa. Kalau pesakit sendiri yang cerita pasal kecederaan dia, I think the information is not good, is not complete. Dan kita pun tak boleh buat persediaan di sini. Tak salah pun doktor government atau doktor public berurusan dengan doktor swasta. Lebih elok kalau kita buat macam ini, at least the information is secara lebih profesional. Podcast berbentuk pendidikan kesihatan ini dibawakan khas untuk anda oleh Columbia Asia Hospital Ceras yang kini berada di bangunan baru yang lebih luas untuk keselesaan anda.